Dia ada X per 2 tolak Y per 5 sama dengan 1. Dia ada XY sama tolak 4X sama dengan 4. So, dia per 2. Okay. Soalan macam ni, selalunya student ada masalah. Kenapa? Sebab ada masalah tu? Sebab dia ada fraction kat sini. Dia ada pecahan. Student dia takut pecahan. Okay. So, kat sini dia ada X per 2, jarak sikit, Y per 5 sama dengan 1. Okay, kalau kat sini 2, kat bawah dia, kat sini ialah 5. Awak first step ialah awak kena samakan pembawah. Okay, contoh kalau kat sini 2, kat sini 5. Macam nak samakan pembawah? Okay, ni kena darab dengan 5. Yang ni kena darab dengan 2. Okay, so dapat 5X tolak 10 tolak dengan 2Y per dengan 10 sama dengan 1. Okay, so 5X tolak 2Y perkan dengan 10 sama dengan 1. 5X tolak 2Y sama dengan 10. Okay, lagi sekali. Saya tengok kan. Awak kena tengok. Ni. Dia, okay, ni daripada persamaan pertama, dia akan jadi persamaan yang ketiga. Okay, lepas tu awak nak tengok, awak nak gantikan X ke, awak nak gantikan Y. Okay, saya cakap lagi senang kalau awak gantikan Y. Sebab dia ada satu huruf je. Okay, pilih X ataupun pilih X atau Y. Okay, yang kedua. Okay, so saya pilih Y. So 5X tolak 2Y sama dengan 10. 5X tolak 10 sama dengan 2Y. 5X tolak 10 per dengan 2 sama dengan Y. Okay. Ni saya tukar tempat lah. Dia buat sebelah sana. Saya buat sebelah sini. Y mesti positif. Huruf yang awak nak pilih tu mesti positif lah. So lebih mudah kalau awak gantikan 2 untuk kat belakang dulu. Positifkan Y tu. Lepas tu baru Y kena positif. Kalau mesti nanti salah pula. Okay, Y kena positif lah. Untuk gantikan nanti. Okay. So daripada persamaan yang ketiga dapat XY tolak 4X sama dengan 4. Okay. 3 masuk 2. Okay, so X dalam kurungan 5X tolak 10 per dengan 2. Tolak dengan 4X sama dengan 4. So 5X kuasa 2 tolak 10X per dengan 2. Tolak dengan 4X sama dengan 4. Okay. Lepas tu semua kena darab dengan 2. Sebab 2 kat bawah. Tu semua kena darab dengan 2. Tapi yang ni tak adalah darab dengan 2. So dia just 5X kuasa 2 tolak 10X tolak 8X sama dengan 8. 5X kuasa 2 tolak 18X tolak 8 sama dengan 0. Okay. Ni ialah masuk dalam kalkulator. Masuk kalkulator. Okay. Masukkan dalam EQN. Lepas tu polinomial degree. 5, negatif 18, negatif 8. So, X1 ialah 8, X2 sama dengan negatif 2 per 5. So, X tolak 8, 5X tambah 2 sama dengan 0. Okay, lepas tu dia suruh cari koordinat. Koordinat. So, dia nak X dengan Y lah. Okay. So, jika X1 sama dengan 8, maka lepas tu kat bawah, jika X2 sama dengan negatif 25, maka okay, ambil daripada persamaan yang ni. Yang Y tadi tu awak masukkan balik. So, Y sama dengan
5x tolak 10 bahagi dengan 2. 5x tolak 10 sama dengan 2. So y sama dengan 5, 8 tolak 10 dengan 2. So y awak akan dapat 5 darab 8 tolak 10 dapat 30 sama dengan 2. Bawahkan sikit. So y sama dengan 15. Okay, sebab dia nak koordinat, awak kena letak dalam bentuk koordinat lah. Koordinat. So kalau awak tak tulis dalam koordinat, markah awak akan tolak lah satu markah. Tak dapat full marks. Okay. So dah ada y sama dengan 5 x tolak 10 dengan 2. Y sama dengan 5 negatif 2 per 5 dengan negatif 2 per 5 tolak 10 dengan 2. Y sama dengan 5 negatif 2 per 5 tolak 10 sama dengan negatif 12 per 2. Y sama dengan negatif 6. Okay, so koordinat awak ialah negatif 2 per 5 negatif 6. Tapi dia tak bagi tahu pun X dengan Y yang titik P dengan titik Q apa. So mana-mana jawapan pun tak apa. So kena dapat koordinat lah. So dapat satu markah. Satu markah. Okay, satu markah. Satu markah. Jalan kira satu markah. Y awak dapat satu markah. Terus 3, 4, 5, 6. 6 markah lah kat sini. Boleh?